Okay guys, so kalau korang suka campur-campur teknik ni, benda ni yang paling masalah dekat korang kalau korang nak guna engulfing. Sebab dah ramai dah student-student aku yang dulu trade okay, profitable, dan lepas 5 bulan, 6 bulan datang balik jumpa aku, dia cakap, cikgu saya lost. Satu soalan, setiap kali saya jumpa student-student macam ni, saya akan tanya satu soalan, kau ada campur teknik lain tak? Itu je soalan yang saya akan tanyakan. Jawapannya selalunya 100% dia orang akan cakap yes, dia campur teknik lain. Dia campur SNR, dia campur trendline, stokastik, macam-macam lagi lah. Macam-macam yang diorang campur sangat dengan teknik yang kat luar tu. Aku tak salahkan teknik-teknik yang kat luar tu, tapi aku salahkan sebab kau pergi campur teknik. Sebab apa? Sebab engulfing ni aku hanya guna kotak untuk marking dan juga Bollinger Band untuk aku tahu momentum market itu saja. So, aku tak pernah campur dengan teknik lain. Sebab apa? Sebab dulu waktu aku mula belajar engulfing, aku dah pernah kena dekat tempat diorang ni. Aku pergi campur teknik, sudahnya aku lost guys. Kalau betul-betul korang nak belajar engulfing ni, korang tolak tepi dulu teknik lain, korang fokus belajar kat engulfing ni sampai korang master. Macam mana korang nak master? Simple je. Korang pergi PM admin aku, korang cakap nak join kelas, so aku akan guide korang macam mana korang nak fully guna engulfing. Alright? Okay guys, bye.